Apa kata saya beritahu anda bahawa tempat duduk tandas anda adalah antara tempat yang paling bersih dalam rumah? Bunyi macam gila, kan? Tapi hari ini kita akan ubah sepenuhnya persepsi anda tentang kebersihan. Kami akan tunjukkan kepada anda 50 benda biasa di rumah anda yang menurut kajian sains jauh lebih kotor daripada mangkuk tandas. Bersiap sedia untuk terkejut, malah mungkin rasa seram sikit. Selepas menonton video ini, pandangan anda terhadap telefon pintar, span dapur, malah mangkuk makanan haiwan peliharaan anda akan berubah sama sekali. Ngomong-ngomong, apa ramalan anda? Benda manakah yang akan menduduki tangga teratas dalam senarai barang paling kotor kami? Komen tekaan anda sekarang. Dan di akhir video nanti kita akan semak siapa yang betul. Sebelum kita mula, mari kita fahami dulu mengapa tandas mendapat reputasi buruk yang tidak adil. Ini kerana permukaannya licin, sejuk dan kering. Bukanlah keadaan terbaik untuk bakteria terus hidup. Tambahan pula, kita mencucinya dengan kerap menggunakan bahan pencuci yang kuat. Apabila kita sebut lebih kotor, kita merujuk kepada jumlah bakteria bagi setiap sentimeter persegi. Para saintis mengukurnya dalam unit pembentuk koloni atau ringkasnya UPK. Sebagai perbandingan, di atas tempat duduk tandas biasanya terdapat sekitar 50 UPK bagi setiap sentimeter persegi. Ingat nombor ini. Ia penting kerana beberapa benda dalam senarai kita ini mempunyai bacaan yang mencecah jutaan. Kita mulakan dengan juara mutlak dari segi jumlah mikrob. Adalah span dapur. Alat kecil yang berliang yang anda gunakan untuk membersihkan ini sebenarnya adalah sebuah bandar raya yang dihuni padat oleh bakteria. Kajian terbaru oleh saintis Jerman menunjukkan bahawa hanya dalam 1 cm padu span boleh terdapat sehingga 54 bilion bakteria. Jumlah ini adalah ratusan ribu kali ganda, lebih banyak daripada jumlah bakteria yang ditemui pada tempat duduk mangkuk tandas. Kenapa ini berlaku? Jawapannya mudah sahaja. Ini kerana span hampir sentiasa lembap, strukturnya berliang dan ia sentiasa memerangkap partikel makanan mikroskopik. Keadaan ini menjadikannya inkubator yang sempurna untuk pembiakan kuman berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Jadi, setiap kali anda mengelap meja dengan span itu, anda sebenarnya bukan membersihkan tetapi menyebarkan koktel bakteria itu secara seragam ke seluruh permukaan. Paling baik, tukar span anda sekurang-kurangnya sekali seminggu. Perkara seterusnya ialah papan pemotong, terutamanya jika papan itu diperbuat daripada kayu. Anda mungkin mencucinya dengan teliti selepas setiap penggunaan, tetapi hakikatnya ini tidak menjamin ia benar-benar bersih. Kajian menunjukkan bahawa papan pemotong biasa mengandungi bakteria fekal kira-kira 200 kali ganda, lebih banyak daripada tempat duduk tandas. Sumber utamanya adalah daging mentah. Apabila anda memotong ayam, mikrob seperti Salmonella mudah meresap ke dalam rekahan mikro pada permukaan papan. Untuk memastikan anda selamat, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 papan pemotong yang berbeza. Satu khas untuk daging mentah dan ikan dan satu lagi untuk sayur-sayuran serta buah-buahan. Menggunakan papan untuk daging, basuh ia segera dengan air panas berserta cecair pencuci, rapat dengan cecair antiseptik. Papan plastik pula boleh dibasuh dengan mudah menggunakan mesin basuh pinggan mangkuk. Sekarang, kita lihat sinki dapur anda. Ya, tempat di mana anda membuang air selepas mencuci pinggan mangkuk dan bahan makanan. Mungkin anda sangka aliran air dan sabun yang berterusan itu sudah cukup untuk membersihkannya. Tetapi ini adalah anggapan yang berbahaya.
Di permukaannya terdapat potensi kehadiran sehingga 500,000 bakteria setiap inci persegi. Ini kerana sinki sentiasa mengumpulkan sisa makanan, sisa minyak dan kelembapan. Situasi ini ibarat pesta makan besar bagi mikroorganisma. Bahagian saliran atau lubang sinki adalah kawasan yang paling berbahaya. Untuk menjaga kebersihan sinki, anda perlu mencucinya setiap hari menggunakan agen pembasmi kuman. Menggunakan tumpuan khas pada lubang saliran. Seminggu sekali, tuangkanlah agen khas penyah sumbat paip ke dalam saliran dapur. Kita gunakannya untuk mengelap tangan, pinggan mangkuk, malah membersihkan pelbagai permukaan. Fungsi serba boleh inilah yang menjadikannya sarang pembiakan kuman. Kajian daripada Universiti Arizona mendapati bahawa hampir 90% tuala dapur mengandungi bakteria coliform. Tuala ini sentiasa bersentuhan dengan pelbagai permukaan dan kekal lembap untuk tempoh yang lama, mewujudkan persekitaran yang ideal bagi pertumbuhan bakteria. Apabila anda mengelap tangan dengan tuala sebegini, anda sebenarnya hanya memindahkan kuman kembali kepada diri sendiri. Peraturannya mudah sahaja. Tukar tuala dapur sekerap mungkin, sebaik-baiknya setiap hari. Basuh tuala tersebut pada suhu yang tinggi, tidak kurang daripada 60 darjah Celsius untuk memastikan semua kuman benar-benar terhapus. Kepada penggemar kopi pagi, sila beri perhatian. Tangki air pada mesin kopi anda mungkin menjadi tempat tersembunyi yang mengejutkan. Satu kajian mendedahkan bahawa 50% tangki air mesin kopi didapati mengandungi kulat dan yeast yang terkumpul. Persekitaran gelap, lembap dan suam di dalam mesin kopi merupakan syurga ideal untuk mikroorganisma ini membiak. Mikroorganisma ini berpotensi mencetuskan tindak balas alahan. Anda disarankan untuk menjalankan kitaran pembersihan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Sama ada menggunakan larutan pencuci khas atau cuka putih biasa. Ini akan membantu menanggalkan kerak air serta membasmi kulat dan bakteria yang terkumpul. Selepas setiap kali penggunaan, seelok-eloknya tangki tersebut dibilas dan dilap hingga kering sepenuhnya. Pemegang peti ais, fikirkanlah berapa kali sehari anda dan ahli keluarga anda menyentuhnya. Selalunya ini berlaku semasa kita sedang memasak, di mana tangan mungkin melekat dengan tepung atau jus dari daging mentah. Akibatnya, pemegang peti ais menjadi tempat persinggahan utama bagi semua kuman di dapur. Kajian menunjukkan ia mungkin mengandungi lebih banyak bakteria berbanding papan kekunci komputer anda. Berbeza dengan permukaan kaunter dapur, ramai yang terlupa tentang pemegang peti ais ini semasa sesi pembersihan. Penyelesaiannya sangat mudah. Masukkan pemegang peti ais ke dalam rutin pembersihan harian anda. Cukup sekadar lapkannya dengan tisu antibakteria atau semburan pembersih pada penghujung hari. Ia hanya mengambil masa 10 saat sahaja. Kita selalu lap meja dapur, tapi macam mana cara kita bersihkan ia sebenarnya? Selalunya kita guna span yang sama, yang dah kotor. Akibatnya, kita cuma sebarkan bakteria ke seluruh permukaan. Padahal, atas meja dapur itulah kita letak bahan mentah, beg beli belah, kunci dan surat-surat. Kajian menunjukkan bahawa permukaan dapur sering mengandungi bakteria cat najis seperti E. coli. Bakteria ini boleh merebak daripada daging mentah atau sayur-sayuran yang tidak dicuci bersih. Untuk memastikan meja dapur betul-betul bersih, kita bukan sekadar perlu mengelap, tetapi perlu membasmi kuman. Gunakan semburan pembasmi kuman khas atau larutan yang mengandungi peluntur
dan pastikan anda melakukan ini setiap kali permukaan tersebut bersentuhan dengan daging mentah, bekas garam dan lada. Dua objek ini sentiasa berada di atas meja makan dan dipegang oleh semua ahli keluarga, terutamanya sewaktu menjamu selera. Kita sentuh dengan tangan yang mungkin kotor, terkena percikan sup, malah sisa-sisa makanan. Satu kajian menunjukkan bahawa bekas garam dan lada ini mengandungi bakteria, selsema dan juga flu. Bayangkan senario ini. Ada ahli keluarga bersin ke tapak tangan dan kemudian dia mencapai bekas garam. Selesai. Virus kini berada di permukaan. Jadikan rutin untuk lap bekas garam dan lada dengan tisu antibakteria setiap kali selepas makan, sama seperti kita lap meja. Dan sekurang-kurangnya seminggu sekali, ia perlu dicuci bersih-bersih menggunakan sabun pencuci dapur memasak. Inilah satu lagi objek yang kerap kali kita sentuh, terutamanya ketika tangan sedang kotor semasa proses memasak. Anda menggaul daging kisar, terus memusing tombol tanpa mencuci tangan. Sisa-sisa daging mentah dan bakteria akan melekat pada permukaan tombol tersebut. Apabila ia mengering, ia menjadi tempat pembiakan yang sangat ideal untuk pelbagai jenis mikroorganisma. Menurut hasil kajian, tombol dapur merupakan antara lokasi yang paling kotor dan tercemar di dalam sesebuah dapur. Bentuknya yang kompleks serta mempunyai pelbagai ceruk dan lekukan menjadikannya sukar untuk dibersihkan dengan sempurna. Untuk membersihkan tombol dapur dengan lebih berkesan, anda perlu menanggalkannya sekurang-kurangnya sekali seminggu dan merendamnya di dalam air sabun panas. Selepas direndam, gunakan berus gigi lama untuk menyental dan membuang segala kotoran degil yang terperangkap. Beg guna semula. Kita gunakan beg ini kononnya untuk menjaga alam sekitar, tetapi kita sering terabai untuk menjaga kesihatan kita sendiri. Beg-beg ini sebenarnya boleh menjadi tempat pembiakan bakteria yang amat berbahaya. Di dalamnya, kita letak bungkusan daging mentah yang airnya mungkin meleleh dan juga sayur-sayuran yang belum dicuci serta masih ada tanah. Satu kajian menunjukkan bahawa lebih daripada separuh beg guna semula yang diuji mengandungi bakteria berbahaya, termasuklah bakteria E. coli. Walhal, 97% daripada responden yang disoal siasat mengaku mereka tidak pernah mencuci beg Iko mereka. Beg kain perlu dibasuh dengan kerap di dalam mesin basuh pada suhu yang tinggi. Sementara itu, beg yang diperbuat daripada bahan lain pula perlu dilap menggunakan cecair antiseptik mangkuk makanan haiwan peliharaan anda. Kita memang sayangkan haiwan kesayangan kita, tetapi tahukah anda bahawa bekas makanan mereka boleh menjadi punca risiko kesihatan yang serius? Mangkuk makanan haiwan peliharaan telah disenaraikan di tempat keempat dalam ranking barangan paling kotor di dalam rumah. Di permukaannya, bakteria seperti Salmonella dan E. coli boleh membiak dengan cepat. Mengapa ini berlaku? Sisa makanan basah atau air liur haiwan menjadi medium yang sangat baik untuk pertumbuhan kuman-kuman ini. Masalah ini diperburuk lagi apabila ramai pemilik hanya menambah makanan baru ke dalam mangkuk tanpa mencuci sisa makanan lama. Perlu diingat, mikrob ini bukan sahaja berbahaya kepada haiwan kesayangan anda, malah ia juga boleh menular kepada manusia. Oleh itu, pakar veterina mengesyorkan agar mangkuk makanan dan air dibasuh setiap hari. Gunakan air panas dan sabun pencuci serta spen atau berus yang dikhaskan hanya untuk bekas haiwan. Mainan haiwan peliharaan. Berbicara tentang haiwan kesayangan kita, mari kita sentuh pula isu mainan mereka.
bola, mainan bunyi, tulang getah, semua ini seringkali berada dalam mulut haiwan, berguling-guling di lantai dan ada kalanya dibawa keluar rumah. Ini menyebabkan sejumlah besar air liur, kotoran dan bakteria terkumpul padanya. Kajian menunjukkan bahawa mainan haiwan kesayangan boleh menempatkan bukan sahaja mikrob yang tidak berbahaya, tetapi juga Staphylococcus, kulat ragi dan kulapuk. Apabila anjing anda membawa bola kegemarannya kepada anda dan anda menyambutnya, semua mikroorganisma ini akan berpindah kepada anda. Untuk kebersihan, mainan plastik boleh dicuci menggunakan mesin basuh pinggan. Manakala mainan lembut pula perlu dicuci secara berkala. Telefon pintar anda. Inilah gadget yang sentiasa di tangan kita, hampir tak pernah lepas 24 jam sehari. Kita bawa masuk tandas, letak atas meja bila makan di kedai, malah kita bagi anak-anak kecil bermain dengannya. Hasilnya, telefon bimbit kita menjadi antara objek yang paling kotor dalam hidup kita. Kajian dari Universiti Arizona mendapati permukaan telefon pintar mempunyai 10 kali ganda lebih banyak bakteria berbanding tempat duduk mangkuk tandas. Kita sentiasa menyentuh telefon, kemudian menyentuh pula muka, mata dan mulut kita. Ini mewujudkan laluan yang ideal untuk kuman masuk ke dalam badan. Untuk membersihkan gadget anda, matikan ia dahulu dan lap dengan tisu khas untuk peranti elektronik yang mengandungi alkohol. Alat kawalan jauh TV. Ia adalah magnet sebenar kepada kotoran dan kuman. Ia sering dibiarkan di atas sofa, terjatuh ke lantai, disentuh oleh setiap ahli keluarga dan selalunya ketika sedang makan. Alat kawalan jauh ini bertukar tangan dan jika ada seorang yang sakit, kuman mudah tersebar kepada orang lain. Rambut, sisa kulit dan sisa makanan terkumpul di celah-celah butang. Campuran ini menjadi tempat pembiakan yang ideal untuk bakteria. Namun, kita jarang sekali membersihkannya. Untuk membersihkan alat kawalan jauh, langkah pertama, keluarkan bateri terlebih dahulu. Kemudian, gunakan berus gigi kering untuk membersihkan celah butang. Setelah itu, lap seluruh badan alat kawalan jauh itu dengan tisu antibakteria. Kekunci komputer. Jika anda sering makan di meja kerja anda, kemungkinan besar papan kekunci anda berada dalam keadaan yang sangat kotor. Tumpahan makanan, tumpahan minuman, debu dan rambut kesemuanya terperangkap di celah-celah kekunci yang terkumpul di sana selama bertahun-tahun. Satu kajian dari Britain mendedahkan bahawa sesetengah papan kekunci didapati 5 kali lebih kotor daripada tempat duduk tandas, malah mengandungi bakteria berbahaya seperti E. coli dan Staphylococcus. Untuk membersihkan papan kekunci anda, langkah pertama, cabut sambungannya, kemudian terbalikkan dan goncang dengan kuat. Selepas itu, gunakan tin udara termampat kompres air untuk meniup keluar habuk yang tersembunyi di bawah kekunci. Lap permukaan kekunci menggunakan kain lap yang mengandungi alkohol. Tetikus komputer. Ia teman setia yang sentiasa beriringan dengan papan kekunci. Kita memegang tetikus berjam-jam lamanya. Dalam tempoh itu, peluh, minyak dan sel kulit mati terkumpul pada permukaannya. Ini menghasilkan lapisan melekit yang memerangkap habuk dan kotoran. Akibatnya, tetikus menjadi sama kotornya dengan papan kekunci. Kita jarang terfikir untuk membersihkannya, walaupun kita sentiasa menyentuhnya. Proses pembersihan sangat mudah. Cabut plug tetikus, kemudian lap seluruh permukaannya menggunakan tisu antibakteria atau kain yang dibasahi alkohol. Mengelap tetikus secara berkala akan membantu menjaga kebersihan ruang kerja anda. Pengawal permainan. Alat kawalan seperti gamepad, joystick
dan pelbagai peranti input permainan lain sememangnya menjadi sarang pembiakan kuman. Apabila kita asyik bermain, terutamanya ketika sesi permainan yang tegang, tangan kita akan berpeluh. Akibatnya, kita bukan sahaja meninggalkan cap jari pada alat kawalan itu, malah seluruh koloni bakteria turut berpindah ke permukaannya. Jika anda jenis yang suka mengunyah atau makan makanan ringan tanpa henti semasa bermain, maka kesan lemak dan serdak makanan akan turut melekat. Keadaan menjadi lebih teruk apabila rakan-rakan datang, berkunjung dan alat kawalan itu bertukar tangan. Kajian mendapati bahawa alat kawalan permainan ini mungkin mengandungi lebih banyak bakteria berbanding tombol pintu tandas awan. Cara membersihkan gamepad adalah sama seperti membersihkan alat kawal jauh. Gunakan putik kapas dan pencungkil gigi untuk bahagian yang sukar dicapai. Kemudian lap permukaannya dengan tisu beralkohol. Font telinga atau lebih spesifiknya font telinga jenis in-ear earbuds, kita memakainya di dalam telinga. Kemudian kita letak dalam poket atau campak sahaja ke dalam beg. Akibatnya, ia mengumpul tahi telinga, peluh, debu dan juga kotoran dari persekitaran. Campuran berkhasiat ini mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk pertumbuhan bakteria, termasuk Staphylococcus. Apabila kita memasukkan font telinga yang kotor ke dalam telinga, kita berisiko menyebabkan jangkitan. Kajian menunjukkan bahawa jumlah bakteria pada font telinga boleh meningkat ribuan kali ganda hanya dalam masa 1 jam penggunaan. Oleh itu, font telinga mesti dibersihkan secara berkala. Jaring pembesar suara boleh disapu perlahan-lahan menggunakan berus gigi kering, manakala badan font telinga dan wayarnya pula perlu dilap dengan kain beralkohol. Suis lampu. Cuba anda fikirkan, berapa kalikah kita menyentuhnya setiap hari? Ia adalah benda pertama yang kita sentuh apabila melangkah masuk ke bilik, dan benda terakhir sebelum kita keluar. Semua penghuni rumah, malah tetamu yang datang berkunjung pasti akan menyentuhnya, dan selalunya tangan kita tidaklah sentiasa bersih. Ini menyebabkan suis lampu mengumpul sejumlah besar bakteria. Satu kajian yang dijalankan di rumah-rumah yang mempunyai pesakit selesema atau influenza mendapati bahawa virus tersebut dikesan pada lebih daripada separuh suis lampu yang diuji. Kuman atau mikrob ini boleh bertahan pada permukaan plastik tersebut sehingga beberapa hari. Mujurlah, cara untuk membersihkan suis ini amatlah mudah. Memadai jika anda hanya mengelap semua suis di rumah dengan tisu pembasmi kuman beberapa hari sekali. Pemegang pintu. Sama seperti suis lampu, pemegang pintu merupakan kawasan yang sering kita sentuh. Kita menyentuhnya puluhan kali sehari, menjadikannya jambatan ideal bagi penyebaran kuman. Ini terutamanya merujuk kepada tombol pintu utama, serta pemegang di bilik air dan dapur. Bakteria dari luar rumah, tempat awam dan daripada tangan yang kotor selepas memasak akan terkumpul di permukaannya. Kajian menunjukkan bahawa satu pemegang pintu boleh menampung lebih banyak spesies bakteria berbanding di bawah rim mangkuk tandas. Oleh itu, pembasmian kuman pemegang pintu secara berkala, terutamanya ketika musim selesema dan penyakit, adalah langkah pencegahan yang mudah tetapi sangat berkesan untuk melindungi kesihatan keluarga anda. Pemegang berus gigi. Sebenarnya, inilah salah satu tempat paling menjijikkan dalam bilik air. Ia lebih kotor daripada tombol pam tandas anda. Apabila anda meletakkan berus yang basah ke dalamnya, air akan mengalir dan terkumpul di bahagian bawah. Persekitaran yang gelap dan lembap ini mencipta tempat yang ideal untuk kulat dan bakteria membiak.
Selain itu, setiap kali anda mengepam tandas, awan aerosol yang mengandungi mikrozarah akan dilepaskan ke udara. Zarah ini kemudian akan mendap di semua permukaan, termasuk berus dan pemegang berus gigi anda. Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Sains Kebangsaan menyebutkan bahawa 27% pemegang berus gigi mengandungi bakteria coliform. Oleh itu, keraplah cuci pemegang berus gigi anda sama ada menggunakan mesin basuh pinggan mangkuk atau air sabun panas dan pastikan ia dikeringkan dengan sempurna. Tikar bilik air, ia terletak di lantai, menyerap kelembapan selepas setiap kali kita mandi dan jarang sekali kering sepenuhnya. Keadaan ini mewujudkan persekitaran yang ideal untuk pembiakan kulat, fungus dan bakteria. Kita memijak tikar ini dengan kaki yang tidak berkasut, membawa kuman dari kulit, malah dari kasut jika kita masuk bilik air tanpa menanggalkannya. Suasana bilik air yang panas dan lembap hanya memburukkan lagi keadaan. Akibatnya, tikar itu bertukar menjadi inkubator sebenar bagi kuman. Untuk mengelakkan masalah ini, tikar tersebut perlu dicuci dalam air panas secara berkala, sekurang-kurangnya seminggu sekali, dan dikeringkan sepenuhnya. Seelok-eloknya, pilihlah tikar yang diperbuat daripada bahan yang cepat kering atau jenis yang boleh dikeringkan menggunakan mesin pengering. Tirai mandi, bahagian bawah tirai, sama ada yang diperbuat daripada vinil atau fabrik, sentiasa terdedah kepada persekitaran yang lembap. Ia juga bersentuhan dengan buih, sabun dan kotoran yang dibilas dari badan kita. Keadaan ini menyebabkan pembentukan kulat berwarna merah jambu atau hitam serta kerak sabun yang menjadi makanan utama bagi bakteria. Anda mungkin tidak menyedari hal ini, tetapi setiap kali anda mandi, anda sebenarnya dikelilingi oleh mikroorganisma ini. Tirai vinil boleh dicuci di dalam mesin basuh menggunakan air sejuk. Tambahkan sepasang tuala lama bersama-sama tirai tersebut. Tuala ini akan membantu menanggalkan kotoran dengan lebih berkesan melalui geseran. Selepas selesai dicuci, tirai itu perlu digantung serta-merta untuk membolehkannya kering sepenuhnya. Proses ini harus dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Pemegang paip air. Ini termasuk paip di bilik mandi mahupun di dapur. Cuba kita renungkan logiknya. Kita menyentuh pemegang paip dengan tangan yang kotor untuk memulakan aliran air. Selepas kita mencuci tangan, kita menggunakan tangan yang bersih itu untuk menutup paip. Sekali lagi, menyentuh permukaan kotor yang sama tadi. Akibatnya, kita membatalkan atau merosakkan keseluruhan proses pencucian tangan itu. Sejumlah besar bakteria, termasuk E. coli, berkumpul pada pemegang paip. Ia sentiasa lembap akibat percikan air yang sangat menggalakkan pertumbuhan kuman. Jadikan amalan mengelap pemegang paip dengan tisu disinfektan sebagai sebahagian daripada rutin harian anda. Dengan ini, anda akan menjadikan rumah anda jauh lebih bersih dan lebih selamat. Kosmetik dan berus solekan sebenarnya adalah syurga pembiakan bakteria. Keadaan di dalam beg itu gelap dan ia memerangkap sisa kosmetik, muka, sebum serta habuk. Kita menggunakan berus dan sponge pada muka dan kemudian sering memasukkannya kembali tanpa dibersihkan. Akibatnya, bakteria akan membiak pada peralatan ini, termasuk Staphylococcus. Bakteria ini boleh menyebabkan jerawat, keringsaan kulit, malah jangkitan kulit yang serius. Juru solek profesional menyarankan agar kita mencuci berus solekan sekurang-kurangnya sekali seminggu menggunakan syampu khas atau sabun yang lembut. Beg kosmetik itu sendiri juga perlu dicuci secara berkala.
atau dilap di bahagian dalam menggunakan tisu antibakteria. Dan yang paling penting, jangan sesekali berkongsi barangan kosmetik anda dengan orang lain. Stereng kereta anda. Kita sentiasa menyentuhnya, terutamanya selepas memegang susur tangan di kenderaan awam, troli beli belah, ataupun pemegang pam petrol. Semua bakteria dari permukaan ini dipindahkan terus ke stereng. Apatah lagi, kabin kereta pula akan panas apabila terdedah kepada cahaya matahari, lantas mewujudkan kesan seperti inkubator. Satu kajian mendedahkan bahawa stereng kereta anda mungkin mengandungi 4 kali ganda lebih banyak bakteria berbanding tempat duduk tandas awam. Dari stereng inilah kita memindahkannya ke muka kepada makanan yang kita makan dalam kereta, malah turut dibawa pulang ke rumah. Bersihkan stereng, tombol gear dan pemegang pintu kereta anda menggunakan tisu atau lap antibakteria sekurang-kurangnya seminggu sekali. Botol air guna semula. Ini satu lagi barang yang kita gunakan dengan niat yang baik, tapi selalunya kita buat silap. Kita minum daripadanya, meninggalkan bakteria dari mulut pada muncungnya. Kemudian kita tutup dengan penutup mewujudkan persekitaran yang gelap dan lembap. Akibatnya, di dalam botol akan terbentuk biofilm, iaitu koloni mikroorganisma yang melekit dan berlendir. Kajian telah menunjukkan bahawa permukaan botol air guna semula yang biasa mempunyai lebih banyak bakteria berbanding mangkuk makanan anjing. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, botol air anda mesti dicuci dengan air panas bersabun selepas setiap kali guna dan pastikan ia dikeringkan dengan betul-betul. Seminggu sekali, botol itu juga disarankan untuk direndam dalam larutan cuka atau soda penaik, ulang ais atau dispenser di dalam peti sejuk anda. Jarang sekali kita terfikir tentang kebersihan ais yang kita masukkan ke dalam minuman kita. Namun, dulang ais dan mekanisme dalaman dispenser boleh menjadi sarang bakteria dan kulapuk. Kita menyentuhnya dengan tangan ketika mengambil ais, dan persekitaran yang lembap dan sejuk di dalam peti beku bukan sahaja tidak membunuh kuman, malah ia bertindak mengawetkannya. Kajian di restoran makanan segera menunjukkan bahawa sampel ais selalunya mengandungi lebih banyak bakteria berbanding air tandas. Oleh itu, penting untuk mencuci dulang ais di dalam mesin basuh pinggan secara berkala dan membersihkan dispenser mengikut arahan yang diberikan oleh pengeluar. Pengendap pengisar, cincin getah kecil yang terletak di tapak jak pengisar ini adalah salah satu tempat paling kotor di dapur anda. Semasa mencuci pengisar, kita sering terlupa untuk menanggalkannya. Zarah makanan mikroskopik dan kelembapan mudah terperangkap di bawahnya. Ini mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk pertumbuhan kulat, salmonella dan E. coli. Setiap kali anda menghidupkan pengisar, mikrob ini akan bercampur ke dalam smoothie atau sup anda. Selepas setiap penggunaan, pastikan anda membuka tapak pengisar dan basuh semua komponen, termasuk gegelang pengendap itu, dengan air sabun panas secara menyeluruh. Getah pengendap pada pintu mesin basuh pinggan. Sepatutnya, mesin basuh pinggan menjadi lambang kebersihan kerana ia mencuci segala-galanya dengan air panas. Namun, tanggapan ini salah. Getah pengedap di sekeliling pintu tidak akan dibilas dengan air semasa kitaran mencuci. Sisa makanan, gris dan kelembapan akan terkumpul di situ, yang seterusnya menyebabkan pertumbuhan kulapuk hitam dan kulat. Mikroorganisma ini bukan sahaja boleh menghasilkan bau yang tidak menyenangkan, malah ia juga berbahaya kepada kesihatan, terutamanya bagi individu yang mempunyai alahan. Oleh itu,
Lap pengedap getah ini secara berkala menggunakan kain lembap yang dicampur dengan cuka atau pencuci khas demi memastikan kebersihan mesin basuh pinggan anda sentiasa terpelihara. Mesin basuh, terutamanya getah pengedap pada pintu mesin muatan hadapan. Selepas setiap kali mencuci, air, serat dan kotoran akan terperangkap dalam lipatan getah ini. Keadaan ini sangat ideal untuk pertumbuhan kulat dan bakteria yang akan menjadi punca bau hapak yang tidak menyenangkan, sama ada di dalam mesin atau pada pakaian anda yang kononnya bersih. Untuk mencegahnya, lap getah pengedap itu hingga kering selepas setiap cucian. Selain itu, biarkan pintu mesin terbuka sedikit bagi membolehkan pengudaraan yang baik. Sebulan sekali, jalankan kitaran cucian kosong pada suhu yang paling tinggi. Tambahkan agen pembersih khas atau cuka putih bagi membersihkan sisa kotoran yang terperangkap. Bakul pakaian kotor, kita campak pakaian sukan yang penuh peluh, stoking dan pakaian dalam ke dalamnya. Ia akan terbiar di situ selama beberapa hari. Keadaan ini mewujudkan persekitaran yang lembap dan hangat. Dalam suasana begini, bakteria seperti staph dan E. coli boleh membiak dengan sangat aktif dan selesa. Kemudian, kita mengambil pakaian bersih yang baru dikeluarkan dari mesin basuh dan meletakkannya kembali ke dalam bakul yang sama, hanya untuk dibawa ke mesin pengering. Pencemaran semula berlaku serta-merta. Oleh itu, bakul plastik perlu dilap menggunakan pembasmi kuman secara berkala. Manakala pelapik bakul yang berasaskan kain harus dicuci bersama-sama pakaian. Tangan atau beg galas anda. Fikirkan di mana ia diletakkan sepanjang hari, di lantai pengangkutan awam, di atas meja kafe atau bahkan di lantai tandas. Kemudian anda pulang ke rumah dan meletakkannya di atas meja dapur atau di sofa. Kajian telah menunjukkan bahawa bahagian bawah beg tangan wanita purata mengandungi lebih banyak bakteria berbanding tempat duduk tandas, termasuk bakteria fekal. Bahagian yang paling kotor ialah pemegang beg yang sentiasa kita sentuh dan pegang. Jangan sekali-kali meletakkan beg anda di permukaan yang digunakan untuk menyediakan atau mengambil makanan. Lap beg kulit anda dengan tisu antibakteria secara berkala dan jika boleh, basuh beg yang diperbuat daripada kain. Dompet dan kad kredit. Kita sentiasa memegangnya, menghulurkannya kepada juruwang dan meletakkannya di atas kaunter yang kotor. Wang adalah salah satu objek yang paling kotor dan dompet pula adalah tempat simpanannya yang kekal. Satu kajian yang dijalankan di United Kingdom mendapati bahawa permukaan kad kredit sebenarnya mungkin mengandungi lebih banyak bakteria berbahaya berbanding wang tunai. Jadi, lap kad plastik anda dengan tisu antibakteria dari semasa ke semasa, terutamanya selepas anda selesai melakukan perjalanan. Tindakan mudah ini dapat membantu mengurangkan jumlah mikrob yang anda bawa ke mana-mana. Kunci rumah dan kereta. Kita selalu simpan dalam poket, letak di merata-rata tempat, malah ada kalanya kita jatuhkan ke tanah. Kunci-kunci ini juga dipegang oleh ramai orang, terutamanya bila kita hantar kereta ke bengkel atau berikan kepada jiran. Akibatnya, kunci-kunci ini mengumpul banyak sekali kotoran dan kuman. Kemudian, apabila kita pulang ke rumah, kita letakkan pula gugusan kunci ini di atas meja dapur. Ini adalah satu lagi cara kotoran dari luar masuk ke dalam rumah kita. Jadi, sekali-sekala, cuci kunci anda dalam air sabun atau lap menggunakan tisu pembasmi kuman. Ia hanya mengambil masa seminit sahaja, tetapi menjadikan kehidupan harian anda lebih selamat. Alas kaki.
atau karpet pintu. Tugas utamanya adalah untuk memerangkap kotoran daripada kasut dan ia melaksanakan tugas itu dengan sangat cemerlang. Walau bagaimanapun, akibatnya ia juga menjadi antara benda yang paling kotor di dalam rumah. Di permukaannya terkumpul debu jalanan, tanah, najis haiwan, sisa racun perosak dan pelbagai jenis bakteria yang tidak terkira. Setiap kali anda menyapu kaki di atasnya, sebahagian daripada koleksi kotoran ini mungkin berpindah semula ke kasut anda dan seterusnya merebak ke dalam rumah. Oleh itu, alas kaki perlu kerap digoncang, divakum dan jika boleh dicuci menggunakan bahan pembasmi kuman. Ingatlah, ia merupakan barisan pertahanan utama rumah anda daripada kekotoran luar. Permaidani. Walaupun anda kerap memvakumnya, permaidani tetap menjadi takungan besar untuk habuk, alergen, sel kulit mati, rambut dan bakteria. Dianggarkan, 1 cm persegi permaidani boleh menempatkan ratusan kali ganda lebih banyak bakteria berbanding di tempat duduk tandas. Kita berjalan di atasnya dengan kasut luar. Malah kanak-kanak dan haiwan peliharaan juga bermain di situ. Semua kotoran yang jatuh akan dipijak dan terperangkap masuk ke dalam serat permaidani. Vakum biasa hanya mampu menanggalkan lapisan kotoran di permukaan sahaja. Untuk pembersihan dan pembasmian kuman yang mendalam, permaidani wajib menjalani cucian profesional sekurang-kurangnya sekali setahun, sama ada menggunakan steam atau bahan pencuci khas. Bantal hiasan di atas sofa. Kita memeluknya sambil menonton filem menjadikannya alas kepala. Malah kadang-kadang tetamu juga duduk di atasnya. Serpihan makanan, air liur peluh dan kesan kosmetik mudah melekat padanya. Namun, berapa kerapkah anda mencuci sarung bantal hiasan ini? Dalam kebanyakan kes, jawapannya adalah tidak pernah. Akibatnya, ia menjadi sarang pengumpulan hama debu, bakteria dan alergen. Jika sarung cushion ini boleh ditanggalkan, pastikan anda mencucinya sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jika tidak, anda boleh membersihkannya menggunakan pembersih hampa gas dengan muncung khas atau hantar untuk dicuci secara profesional di dobi kering. Bantal yang anda gunakan setiap malam. Setiap malam, bantal ini menyerap peluh, minyak badan, air liur, sel kulit mati dan sisa solekan. Ini menghasilkan persekitaran yang lembap dan berkhasiat untuk pertumbuhan hama habuk dan bakteria. Lama-kelamaan, bantal tersebut akan menyerap semua bahan ini, menjadikannya lebih berat dan mula kekuningan. Kajian menunjukkan bahawa sehingga 1/3 daripada berat bantal lama terdiri daripada hama habuk, sisa kumuhan mereka, dan sel kulit mati. Keadaan ini boleh mencetuskan alahan serta masalah kulit dan pernafasan. Bantal perlu dicuci setiap minggu menggunakan air panas. Manakala bantal itu sendiri perlu dicuci sekali dalam 3 hingga 6 bulan jika dibenarkan oleh pengeluar tilam. Sama seperti bantal, setelah bertahun-tahun digunakan, tilam menyerap peluh berliter-liter, kulit mati berkilogram-kilogram dan menjadi sarang jutaan hama debu. Keadaan ini boleh menjadi punca kepada masalah alergi, asma dan eksema. Vakum tilam anda secara berkala menggunakan muncung khas. Untuk menghilangkan kesan kotoran serta membasmi kuman, gunakan soda bikarbonat. Caranya, taburkan soda tersebut di atas tilam. Biarkan selama beberapa jam, kemudian vakum dengan bersih. Menggunakan pelindung tilam, mattress protector yang boleh dicuci secara berkala adalah cara terbaik untuk memastikan tilam anda kekal bersih dan memanjangkan jangka hayatnya. Langsir dan bidai. Ia sebenarnya berfungsi sebagai penapis, mengumpul segala habuk, debunga dan alergen
yang masuk dari tingkap yang terbuka. Oleh sebab kita jarang membersihkannya, lama-kelamaan ia menjadi sarang kotoran yang sebenar. Setiap kali anda buka atau tutup langsir, anda sebenarnya menerbangkan segumpal awan debu ke udara yang kemudiannya akan anda sedut. Sejenis fabrik perlu dicuci atau dihantar ke cucian kering sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kedai pula dilap gunakan kain lembap atau berus khas. Ini amat penting bagi mereka yang menghidap alahan. Bahagian atas peti sejuk dan kabinet dapur adalah kawasan terabai yang selalu kita terlupa untuk bersihkan. Di situlah habuk dan sisa gris dapur terkumpul, membentuk lapisan melekit selama bertahun-tahun. Keadaan ini sangat ideal untuk bakteria dan kuman membiak. Walaupun kita jarang bersentuhan dengan permukaan ini secara langsung, aliran udara boleh menyebarkan habuk dan spora kulat ke seluruh ruang dapur. Jadi, pastikan anda membersihkannya sekali dalam beberapa bulan menggunakan kain lembap dan cecair pencuci. Untuk memudahkan proses pembersihan di masa hadapan, anda boleh lapik permukaan tersebut dengan surat khabar atau pembalut plastik makanan. Apabila kotor, hanya tukar lapisan tersebut dan siap. Pakaian bersih yang dibiarkan terperap di dalam mesin basuh. Anda sudah mula mencuci dan kemudian terlupa untuk mengeluarkannya selama berjam-jam atau membiarkannya terperap semalaman. Itu kesilapan besar. Dalam persekitaran yang lembap dan suam di dalam drum mesin, bakteria yang terselamat daripada proses cucian akan mula membiak pada kadar yang menakjubkan. Hasilnya, pakaian anda akan berbau hapak yang kurang menyenangkan dan sukar untuk dihilangkan. Bau tersebut sebenarnya terhasil daripada sisa metabolisme mikroorganisma. Untuk mengelakkan perkara ini, keluarkan dan sidai pakaian anda serta-merta selepas kitaran basuhan tamat. Jika ia sudah terperap terlalu lama, lebih baik anda jalankan kitaran bilasan pendek dengan sedikit tambahan cuka. Penutup dan pemegang tong sampah adalah bahagian yang sering kita sentuh apabila kita membuang sisa buangan. Permukaan ini terdedah kepada titisan dan serpihan sisa buangan dan kita juga menyentuhnya dengan tangan yang kotor. Oleh sebab itu, penutup tong sampah, terutamanya yang berada di dapur, berisiko tinggi dicemari bakteria berbahaya seperti Salmonella, Listeria dan E. coli. Anda mesti mengelak penutup dan kawasan sekeliling tong sampah itu secara berkala menggunakan cecair pembasmi kuman. Manakala tong sampah itu sendiri perlu dicuci dengan sabun pencuci setiap kali anda mengosongkan sampah. Jeriji untuk memanggang atau barbeku. Selepas memanggang daging, sisa makanan yang hangit dan lemak akan tertinggal pada jeriji. Jika tidak dibersihkan dengan segera, kerak ini boleh menjadi tempat pembiakan kuman. Apabila anda menggunakannya semula, anda meletakkan makanan segar di atas kotoran lama. Ini boleh menyebabkan pencemaran silang dan menghasilkan rasa yang tidak sedap. Selain itu, sisa yang hangus itu mengandungi karsinogen. Selepas setiap kali digunakan, bersihkan jeriji dengan berus dawai secara menyeluruh semasa pemanggang masih suam. Sebelum mula memasak, anda juga boleh panaskan jeriji pada api yang kuat terlebih dahulu untuk membunuh sisa-sisa kuman yang mungkin masih ada. Sarung tangan berkebun. Ia melindungi tangan kita daripada kotoran dan duri, tetapi tanpa disedari, ia boleh menjadi sarang pembiakan mikrob. Tahukah anda, tanah mengandungi jutaan bakteria dan kulat, termasuk ejen penyebab penyakit serius seperti tetanus dan listeriosis.
Sarung tangan mudah menyerap kelembapan dan kotoran. Jika tidak dicuci dan dikeringkan dengan betul, ia akan mencipta persekitaran rumah hijau yang ideal untuk pembiakan kuman di dalamnya. Selepas selesai berkebun, pastikan sarung tangan itu dibersihkan dengan teliti daripada tanah dan dijemur sehingga kering sepenuhnya. Sarung tangan jenis fabrik pula bukan sahaja boleh, malah wajib dicuci dengan kerap. Berus vakum anda, penyedut habuk menyedut kotoran, rambut, serpihan, bulu haiwan dan berjuta-juta bakteria. Kesemua bahan ini akan melilit pada berus yang berputar itu. Jika ia tidak dibersihkan, semasa sesi mengemas rumah yang seterusnya, anda bukan lagi mengumpul habuk, tetapi sebaliknya menyebarkan semula kotoran lama dan bakteria ke seluruh karpet anda. Selain itu, berus yang tersumbat juga mengurangkan kecekapan operasi penyedut habuk. Secara berkala, potong rambut atau benang yang melilit dan lap berus itu sendiri menggunakan cecair disinfektan agar kerja pembersihan rumah anda benar-benar efektif. Tin. Dapur yang ringkas ini sebenarnya boleh jadi sangat kotor. Semasa kita membuka tin, mata pisau akan bersentuhan dengan isi kandungan di dalamnya. Sisa makanan mikroskopik akan melekat pada mata pisau dan juga bahagian gearnya. Jika pembuka tin ini hanya dibilas lalu disimpan, sisa-sisa tadi akan menjadi tempat pembiakan yang subur untuk pelbagai jenis bakteria seperti Salmonella atau E. coli. Ini terutamanya jika anda baru sahaja membuka tin yang mengandungi daging atau ikan. Apabila anda menggunakannya semula, anda akan memindahkan kuman-kuman ini ke tin dan makanan yang baru. Oleh itu, pembuka tin perlu dicuci dengan teliti menggunakan air panas bersabun atau di dalam mesin pencuci pinggan selepas setiap kali ia digunakan. Akhir sekali kita sentuh tentang blok pisau. Blok pisau kayu yang ada celah sempit memang sangat sukar dibersihkan di bahagian dalamnya. Setiap kali anda masukkan pisau yang sudah dibasuh, walaupun bersih tetapi belum kering sepenuhnya, kelembapan akan terperangkap di dalamnya. Di dalam celah yang gelap dan lembap itu, kulat dan bakteria akan mula membiak dengan aktif. Kelamaan akan menjadi tempat pengumpulan kotoran yang sangat teruk. Untuk membersihkan blok tersebut, terbalikkan ia dan goncangkan untuk buang serpihan atau sisa di dalamnya. Selepas itu, gunakan tin udara termampat, compressed air dan berus pembersih yang nipis. Alternatif yang jauh lebih bersih dan higienik adalah dengan menggunakan pemegang pisau jenis magnetik. Jadi, macam mana dengan senarai yang kami kongsikan tadi? Kini, jelaslah bahawa bom kuman sebenar di rumah kita tidak tersembunyi di tempat yang kita selalu jangka. Sepan dapur, papan pemotong, telefon pintar kesayangan anda, malah bantal yang anda gunakan tidur boleh jadi ratusan, bahkan ribuan kali ganda lebih kotor daripada pelapik mangkuk tandas. Kesimpulan utama dari pendedahan ini adalah mudah. Kebersihan sejati bukan sekadar apa yang boleh dilihat oleh mata kasar. Musuh paling berbahaya kepada kesihatan kita sebenarnya adalah yang bersifat mikroskopik. Tetapi kini anda sudah dibekalkan dengan ilmu dan tahu apa yang perlu diberi perhatian khusus semasa sesi pembersihan anda yang seterusnya. Kami harap perkongsian video ini bermanfaat untuk anda dan pada masa yang sama mungkin sedikit mengejutkan. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa tekan like jika anda dapat ilmu baharu dan subscribe ke saluran kami supaya tidak terlepas pendedahan menarik yang lain. Sekarang, kami nak tanya anda pula, objek manakah dalam senarai ini yang akan anda bergegas bersihkan serta-merta? Tuliskan di ruangan komen. Kami sangat berminat
untuk membacanya.